Tiga. Sebenarnya kan aku nak ucapkan terima kasih bagi pembeli-pembeli yang membeli dalam live Easy pembasmi lipas dalaman kereta. Sebab apa? Sebab setiap kali kita orang live je, korang tengok, ini parcel-parcel yang kita orang akan keluarkan. 2 kantong besar macam ni 2 kantong besar macam ni lebih kurang 500 ke 600 parcel satu hari. Sebab tu Cikgu Mai dah pesan awal-awal bagi siapa-siapa yang nak dapatkan Easy pembasmi lipas, korang boleh tekan kabel kuning ataupun masuk dalam live. Sebab apa? Sebab kalau korang tunggu ataupun korang tak beli, saya takut stok yang ada dekat belakang sana tu habis. So kalau korang dah dapatkan Easy basmi lipas, ambil terus ke kabel kuning. Sebab Easy ni boleh bantu untuk basmi masalah lipas, basmi masalah serangga kecil, nak beri haruman dalaman kereta. Cara guna pun mudah je. Korang hanya perlu hidupkan enjin, hidupkan aircon, hidupkan full volume blower, ambil satu tin tekan, goncang tekan, lepas tu biarkan selama 15 minit. Lepas 15 minit korang dah boleh dapat hasil yang luar biasa. Bukan nak overclaim tapi korang try dulu ataupun tengok dulu dekat feedback di kabel kuning and then baru beli. Okay, sekarang jangan lupa beli ke Easy basmi lipas. Kalau korang tunggu, saya nak korang punya nama ada kat parcel yang kita orang sediakan setiap hari. Okay, so orang kabel kuning sekarang.